Hoi, aku usus dia. Tengoklah sekeliling aku ni. Dah lama dah aku simpan benda ni. Hang nampak perut dia buncit tu kan? Tu bukan sebab lemak semata-mata, tapi sebab toksin dah berkumpul banyak dalam usus ni. Aku dah penuh dengan sisa lama. Nak gerak pun susah. Bila dalam dah sesak, tekanan tu tolak keluar. Sebab tu perut jadi keras, angkat aim ke depan. Buncit tu bukan semua dari luar. Banyak yang bermula dari dalam. Rupanya perut buncit ni senang je nak surut. Tapi bukan ikat pakai bengkung, bukan lapar sampai tak makan nasi. Ramai yang buntu sebab dah macam-macam senaman buat, tapi perut tetap ke depan. Saya sendiri pun dulu macam ni. Paling stres bila nak pakai baju kemeja, butang tu rasa macam nak meletup. Nak solat pun rasa senak sangat masa nak sujud. Rasa macam ada benda mengganjal kat perut. Saya ingatkan saya gemuk biasa, tapi peliknya badan tak besar mana. Perut je yang memboyot. Bila bangun pagi pun rasa tak segar. Badan rasa berat sangat, macam bawa beban ke sana sini. Kita ingatkan lemak, rupanya itu lendir kotor dan kerak usus yang dah bertahun melekat kat dinding perut kita. Sampailah saya jumpa satu cara ni. Bukan magic, tapi kita cuci sampah dari dalam. Saya ambil lendir raja. Dalam ni ada probiotik dan prebiotik yang kerja dia memang pergi cuci balik segala sampah dalam usus kita tu. Alhamdulillah, tak sampai 2 minggu saya konsisten. Bangun pagi rasa ringan sangat. Paling terkejut bila tengok cermin, perut yang memboyot hari tu dah mula surut dan nampak rata. Masya Allah, nikmat dia tu lain macam. Rasa badan bertenaga balik dan pakai baju pun dah tak rasa segan. Rupanya bila kilang kat dalam ni bersih, barulah lemak pun susah nak lekat. Korang yang dah penat bawa perut ke depan tu, jangan biar sampai jadi punca penyakit lain. Klik bak kuning kat bawah sekarang. Saya ada harga promo nak bagi untuk korang yang nak rasa ringan semula hari ni.